أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهية ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ad-dima'u naw'ani wajibatun. Dam. Dima itu ada dua bagai. Yang pertama ialah wajibatun, makna dam itu makna wajib. Wajibatun ad-dima'u wajib, makna dam yang wajib ini salah satun ada tiga. Yang pertama dima'ul haji. Dam haji. Dam haji al-mutaqaddimi bayanuha. Al-mutaqaddim bayanuha yang telah terdahululah oleh keterangannya. Keterangan dima'ul haji dalam bab haji dulu. Ada dulu dalam bab haji. Fi babihi di dalam babnya bab al-haji. Yang kedua ialah wadima'ul udhiyah. Dan udhiyah al-manzurati yang dinazar akan dia akan udhiyah. Wal muayyanati, udhiyah yang dinazarkan dan juga yang ditakyinkan litadhiyati bagi gerbeh. Yang ditakyinkan makna tunjuklah. Tunjuk dengan bahawa ia adalah milik seorang itulah. Kalau tunjuk orang, takyin orang tak jadi. Dia kena milik kita, baru jadi. Tu. Oh, kalau orang jadi, boleh teh, boleh teh tunjuk lah. Jadi, ibtidaan, permulaan, au amma fid dhimmati. Kata, nazar itu, itu nazar ini klik ibtidaan au amma fi dhimmat itu klik kepada kepada al-manzurah dan juga wal muayyanah. Itu di dalam tu dia kata raji'ani, keluarlah perkataan ibtidaan dan ataupun amma fi dhimmah daripada barang pada zimmah, pertanggungjawaban makna hutang. Dua-dua tu raji'ana likullin bagi tiap-tiap di dalam. Baca di dalam. Raji'ani, kembalilah keduanya. Likullin minal manzurah wal muayyanati. Klik, bagi tiap-tiap daripada manzurah dan juga muayyanah. Al-manzurah yang dinazarkan. Yang dinazarkan itu dia ada ibtidaan dan ada ma fi dhimmah. Tu. Huk muayyanah pun balas tu juga. Wal muayyanah, makna ada huk ibtidaan, ada juga huk ma fi dhimmah. Fal manzuratu
Masih lagi di dalam, baca di dalam tu. Kita jarang masuk ni. Kadang-kadang kita masuk. Fal manzuratu baca dalam tu. Qauluhu ibtida'an aw amma fi dhimmah. Fal manzuratu ibtida'an. Macam mana? Yang dinazarkan, gerbe yang dinazarkan ibtida'an. Pada mula-mula. Kaqaulihi seperti katanya, kata seorang tu. Dia kata, lillahi alayya an udhaya bihadhihi syati. Lillah kerana Allah Ta'ala ataupun bagi Allah Ta'ala di atas saya an udhaya bahawa saya gerbe bihadha syati dengan kambing ini. Tu. Tu dia panggil ibtida'an. Maknanya nazar manzurah udhiyah yang manzurah yang dinazarkan ibtida'an. Dia kata lillahi alayya an udhiyah bihadha syati. Itu ibtida'an. Wallati amma fi dhimmati. Nazar daripada bagi pada zimmah ka'in qala seperti berkata oleh seorang awalan pada mulanya. Mula-mula dia kata balah ni lillahi alayya udhiyah. Bagi Allah Ta'ala wajib di atas saya. Alayya makna wajib di atas saya. Wajib di atas saya gerbe. Tu. Jadi bila? Mana bagi Allah Ta'ala di atas saya, wajib di atas saya gerbe. Tu. Dia kata mula-mula. Summa qala. Kemudian pada tu duduk sejulur dia kata lillahi alayya an udhiya bihadha syati. Bagi Allah Ta'ala, mana kerana Allah Ta'ala di atas saya bahawa saya gerbe dengan syah ini, dengan kambing ini. Tu. Tu dia panggil mula-mula tu ni ma fi dhimmah. Kemudian barulah dia kata mana an udhiya bihadha syati. Itu manzur udhiya huk manzurah ibtida'an dan juga ma fi dhimmah. Amma fi dhimmah. Tu. Itu huk manzurah. Wal muayyanatu al-udhiyah al-muayyanah ibtida'an. Yang ditakyinkan pada permulaan kaqauli seperti katanya kata seorang. Ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan ini kambing. Ini udhiyah lah. Udhiyatan akan udhiyah binatang gerbe. Saya jadikan ini tu tunjuk kepada kambing ko itu muayyanah ibtida'an. Tu ibtida'an. Wal muayyanatu amma fi dhimmati. Adapun makna muayyanah daripada barang pada zimmah ka'an qala seperti bahawa dia berkata awalan pada mula-mulanya. Mula-mula dia kata lillahi alayya udhiyatun. Bagi Allah Ta'ala wajib di atas saya udhiyah. Tu. Summa qala kemudian lama lepas pada tu qala dia berkata sanian pada kali yang kedua. Ja'altu hadhihi udhiyatan amma fi dhimmati. Saya jadikan ini sebagai udhiyah daripada barang yang pada zimmah saya. Zimmah saya tu maknanya daripada barang pada zimmah makna hotel lah. Tu tiga orang panggil dima yang maknanya yang wajib. Tu ada tiga. Dima'ul haji. Kemudian dima'ul udhiyah al-manzurah dan al-muayyanah. Litadhiyah. Tu. Tu jadi tiga. Wa sunnatun. Dima yang sunnah. Sunnah saja. Wahya dam. Dia orang duk main dam. Kadang-kadang orang sebut main haji, main dam. Sebab dia ada kaitan tu dam tu. Maknanya tak lebar lah tu. Orang Jahil tak kena dam kan dulu-dulu. Orang pergi Mekah kena dam. Tak kerti nak sebut. Dia main haji. Naik haji makna main dam. Panggil. Dam tu asal mana darah lah. Dia mak jamuknya. Jadi wahya hak sunnah ni. Al-udhiyatu. Udhiyah tu kalau semalam kita baca malam Senin bagi. Ada 4 lurah. Udhiyah, idhiyah, kemudian tasydid ya, dua-dua.
udhiyah dengan idhiyah. Kemudian ada dahiyah, ada dihiyah, ada nelurat semua. Ghairul wajibati maknanya udhiyah gerbeh hok tidak wajib. Itulah asal dia gerbeh makna tak wajib, sunat je pun. Tu. Dia jadi wajib tu dengan sebab saat inilah dua perkara saat ni nazar ataupun takyin. Tu yang pertama. Wal aqiqatu. Yang kedua ialah aqiqah. Dimak yang sunatnya ialah aqiqah. Wal walimatu. Semelih. Darah tu ialah walimah konduri. Qala wala yujzi'u fil udhiyati. Tidak memadai pada udhiyah binatang gerba. Illa al-jaza'u. Minad do'ning. Bukan min ghairi do'ning. Minad do'ning. Jadi min ghairi do'ning tu jadi tak kena lah. Jaza'u tu makna mana bersaling gigi. Daripada biri-biri. Do'ning. Dia cuba gerber dululah. Maknanya memadai pada gerber tu maknanya biri-biri umur setahun. Kalau tak umur setahun pun tak cukup setahun. Tapi dia bersaling gigi. Itu makna ajza'. Tapi umur dia lebih daripada ni boleh lah. Itu untuk biri-biri. Tapi kalau kambing, bakor, lembu, kerbau itu 2 tahun lebih. Cukup umur dia. Unta 5 tahun lebih. Dia beza. Jadi kalau unta 5 tahun lebih. 5 tahun masuk ke 6 tahun. Tapi kalau kambing, kerbau, lembu, 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Makna 2 tahun lebih. Hanya biri-biri saja cukup. Makna setahun tak apa dah. Ataupun saling gigi depan. Tu biri-biri. Walaupun tak cukup setahun lagi. Tapi lebih daripada ni boleh. Jadi sini makna bukan min wairi dok ni. Minad dok ni. Daripada di dalam pun tak ada tu. Tapi begitulah. Bila kita adu kepada kitab-kitab lain tu. Itu makna jazak itu ialah min ghairi dok ni. Kalau min ghairi dok ni hok lain. Bakor, ghanam, kerbau. Tu ni. Jadi jazak bersaling gigi ada. Kenyataannya bukan begitu. Tu. Wasaniyu min ghairi. Tu. Tu min ghairi. Min ghairi dha'ning. Situ dalil dia. Dan makna mo 2 tahun. Go. Tu asaniyu. Umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga itu min ghairihi. Dan adalah. Maka sebab itu tu dalil kata ghair. Saat ni bukanlah. Tak say. Tertambah. Jadi kalau selain daripada dok ni tu 2 tahun lebih. Ai minal ma'zi. Itu kambing. Ma'iz. Kambing. Wa ibilin. Wa bakorin. Tu. Bapa ni. Dengan maknanya umur sekian hayawan ini saja. Itu ikhtisaron. Kerana menyimpan dari di atas yang warid yang datang daripada Nabi. Fiha fil udhiyah. Pada ia Nabi yang warid datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut Nabi pun makna maafun dia al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhi boleh. Jadi biri-biri dengan kibah tu masuk dalam kambing. Lembu, kerbau dan juga unta. Itu kerana simpan di atas apa yang warid padanya pada udhiyah tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Fajaza'ud dha'ni. Maka jaza'ud dha'ni biri-biri itu yakni biri-biri yang gigi. Jaza'a. Yang bersaling wahwa min ziyadati. Kalau fajaza'u itu fajaza'ud dha'ni itu ma'ajaza saya. Au dakhala fi sanati ats-tsaniyah ataupun masuk pada tahun yang kedua, setahun masuk tahun yang kedua. Itu da'ning, minad da'ning. Biri-biri. Dan saniyu,
Ma'iz dan yuk bakar itu madakhalah. Jadi kerbau pun jamus. Jamus masuk dalam bakar lah. Madakhalah fi sanati salisati. Bare yakni masuk kira lah minal ma'iz wal bakar saat ni. Masuk pada tahun yang ketiga. Maknanya 2 tahun lebih. 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ya, tahun lebih. Wasaniul ibil ma dakhala fi sanati sadis. Saniul ibil itu bare yang masuk mana ibil lah. Ibil yang masuk pada tahun yang ke-6. Maknanya 5 tahun masuk 6 tahun. 5 tahun. Khamsatu am nes. Masuk tahun yang ke-6. Itu kalau unta. Jadi dia tak sama. Wa dzalika li khabari Ahmad wa ghairihi. Wa dzalika kata al-jaza'u min ad-dha'ni as-saniyu min al-ma'i wal baqar itu dan as-saniyu min al-ibil tu masuk tahun yang ke-6. Apa tu semua tu li khabari Ahmad kerana ada hadis Imam Ahmad wa ghairihi dan lainnya lain daripada Imam Ahmad. Apa dia? Dhahu bil jaza'i. Bergerbelah oleh kamu dengan jaza' min ad-dha'ni. Makna yang bersaling gigi daripada dha'ni. Dha'ni makna biri-biri. Fa innahu jaizun, maka bahawasanya al-jaza' min ad-dha'ni itu makna jaiz. Mana harus kita buat gerbe. Wa khabari muslimin atau kepada khabari Ahmad. La tadhbahu illa musinnatan. Jangan sembelih oleh kamu malaikat musinnah. Tu. Malaikat musinnah. Makna musinnah tu maknanya tu lepas mana kalau al-musinnah. Jadi illa an ta'sura alaikum. Malaikat bahawa susah di atas kamu. Kalau gitu fadhbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Kalau susah di atas kamu nak musinnah, maka sembelihlah jangan daripada biri-biri. Qala ulama al-musinnatu hiya asaniyatu minal ibil wal baqari wal ghanam. Musinnah itu murad dianya ialah asaniyatu minal ibil. Tapi asaniyatu minal ibil itu ialah masuk tahun yang ke-6. Maknanya 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Wal baqari wal ghanam, lembu kambing 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Fama fauqaha, dan maka bareh lebih atas daripada tu lagi. Kau molek wa qaluhu, dan kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khabari, di dalam hadis tu la tadhbahu illa musinnatan ay yusannu lakum. Itu makna sunat lakum bagi kamu alla tadhbahu illa musinnatan. Bahawa tidak kamu sembelih melainkan musinnah ilah sehingga akhirnya. Wa tujzi'u asyatu an wahidin. Memadailah oleh seekor kambing daripada seorang. Seorang yang buat gerbe. Memadai seekor kambing itu bagi daripada seorang. Gerbe daripada seorang. Cukup dah memadai dah seekor kambing. Limadza li khabaril muwatta, kerana hadis muwatta fi dzalika, pada demikian itu, pada demikian al-ijza' saat ni. Wa yujzi'u al-ba'i wa yujzi'u al-ba'iru wal baqaratu, dan memadai seekor unta dan lembu sab'ati afrad sab'ati ashkhas, daripada 7 orang. Seekor unta, seekor kambing. Kama yujzi'u anhum fi tahalluli, sebagaimana memadakan daripada mereka tu sab'ah tu pada tahallul lil ihsar. Tahallul daripada ihsar, dam ihsar, terhalang nak masuk Mekah. Itu maknanya mana? Li khabari Muslim an Jabirin, kerana ada hadis Muslim daripada Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hudaybiyah. Di situ berlaku orang panggil dam ihsar. Ditahan mereka makna muslimin daripada masuk Mekah. Jadi tak boleh nak buat haji pada tahun tu.
kami telah menyembelih serta Rasulullah SAW di Hudaibiyah al-badanata akan untuk an sab'atin daripada 7 orang. Tu. Jadi Nabi memanglah bila nak pergi buat haji tu dia kena heret hadaya, maknanya heret kambing, heret unta, heret lembu tak ada lah. Ni. Mereka bawa unta, maka unta itulah sebahagiannya makna kambing, sebahagiannya makna unta. Unta tu daripada sab'atin, daripada 7 orang. Ramai hok gitu. 7 orang. Saya kata boleh nak tahallul lil ihsar. Tahallul kerana ditahan Mekah, tak boleh buat haji. Maka kena tahallul lah sebab mereka telah berihram. Kalau tak bertahallul duduk dalam ihram mana boleh. Nyanyok lah. Bukan tak boleh duduk dalam ihram, tak sanggup. Kemampuan kita manusia ni. Nak buat haji ifrad pun tak ada orang berani buat haji ifrad. Yang buat haji ifrad itu orang yang pergi kapal-kapal yang terakhir. Wallahu alam lah. Terennya macam mana sekarang tu kita tak tahulah. Dulu adalah makna zaman kita, maknanya ada buat haji ifrad tapi tak ramai. Buat haji ifrad itu maknanya 10 hari nak sampai masa buat haji. Kalau orang pergi awal tentu tidak ifrad. Karena bila buat haji ifrad duduk dalam keadaan ihram, lamalah. Jawab dia bulu hidung tubik pas keluar macam-macam. Kita tengoklah enggak lama dia duduk dalam ihram tu. Mana boleh. Kita kuku tak boleh panjang sikit kekeh dah Tak sedap bulu hidung, bulu tiuk Dia romik payah kita ni terbiak dia lekat terbiak benda tu payah kita ni. Tak boleh nak tinggal dia jadi terbiak gak kok kekeh kuku tak cakap nak jekah jangan duk kekeh kuku no lapang makan ni dapur. Bukan tak ada makan pensin dia ni kekeh kuku kek apa nama kek tapak kodo ada lapar sangat kek tapak kodo ada tu. Jadi maknanya tu berada. Jadi maksudnya ialah memanglah kita manusia tu tidak mampu untuk nak itu fitrah manusia, kebersihan diri. Jadi maknanya itu satu cabaran. Jadi kena bertahlul. Jadi tahlul dengan bercukur dan juga sembelih seekor kambing ataupun satu bahagian daripada seekor lembu daripada 7 bahagian. Tu. Jadi kenyataannya hadis maknanya Jabir kan oleh Muslim, maknanya Jabir kata maknanya kami sembelih serta Rasulullah akan untuk en sab'atin daripada 7 orang, wala baqarata lembu en sab'atin juga. Ada juga lembu. Tu. Wala yujzi'u fiha ay al-udhiyati, tidak memadai pada udhiyah. Ma'ibun, yang ada aib. Binatang yang ada aib. Aib mana? Aib yang menguraikan daging, kerana maksud daripada gerbek itu ialah daging. Contohnya seperti kata bunting. Bunting. Lembu yang bunting, kambing yang bunting tidak sah. Tidak memadai pada gerbek. Kerana bila dia bunting, hamil, binatang supaya manusia. Daging dia rosak. Penuh. Tapi berbeza dengan zakat. Hak zakat, molek baru. Waktu habis hak bunting. Sebab maksud daripada zakat itu ialah biak. Nak kepada biak, bertambah. Tu. Jadi kalau dia bunting, dia diberikan kepada mustahiqun az-zakah. Mana kalau kami yang bunting. Sukalah dia ni. Tak lama lepas jadi 2 ekor. Tu. Tapi pada bak gerbek ni dia jadi aib. Sebab apa? Jadi mengurangkan daging. Maksudnya daging jadi tak comel. Maka kalau ada orang kata itu ada. Di cover oleh anak tu. Maknanya harum tu. Namun dia tak sama. Daging ibunya jadi penuh. Kemudian hamlun tu anak tu jari orang. Boleh makan kita tak boleh kembali Jadi kalau disembelihkan ibunya mati, kita boleh makan. Tu. Kalau keluarnya hidup, tengok ada hayah mustaqirah ke tidak. Jadi maknanya itu tak dapat nak cover. Daging dia jadi tak comel.
Sepertilah luka kau berkodih kau bergapo, tempat berkodih tu daging pun dah. Maka dia jadi aib yang tidak memadakan pada gerban. Tu. Sekat itulah wala yujzi'u fiha al-udhiyah ma'ibun oleh yang ada aib.